Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan buat rawatan di Ranau, di Kedatak insyaAllah. Jadi kita selamatkan insyaAllah. Ada rawatan kecemasan di Ranau ini yang perlukan bantuan insyaAllah. Semoga Allah mudahkan urusan hari ini insyaAllah. Saya akan Alhamdulillah sekarang baru sampai Ranau insyaAllah. Sekejap lagi kita teruskan ke baru sampai Kundasang, insyaAllah kita akan teruskan ke Ranau insyaAllah. Semoga urusan ini dipermudahkan sebab apa sakit ini pun dalam keadaan kritikal insyaAllah. Semoga Allah mudahkan urusan ini insyaAllah. Jom kita teruskan. Jalan ke Barabang. Exit on Jalan Masjid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah sekarang saya berada di Kundasang. Rawatan hari ini Allah izinkan, dipermudahkan dan keajaiban Allah tunjukkan yang sakit tidak boleh bergerak. Alhamdulillah tiba-tiba boleh bergerak. Stroke. Teruk lah kesian. Hospital pun tidak ada bagi apa-apa rawatan dah. Tapi alhamdulillah selepas rawatan boleh bergerak, badannya ringan, boleh duduk dan terus makan. Itulah kalau tidak dapat bantu banyak pun, tapi alhamdulillah keajaiban Allah tu sentiasa ada. InsyaAllah semoga pesakit terus diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan terus mendapat kesembuhan insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ranau Kundasang, saya check out. Assalamualaikum. Namun kisah ini tersimpan abadi.